Dan akhirnya bila diumumkan keputusan tempat ketiga daripada Johor, Puan Fadilah ni umur dia masa tu 56 tahun. Oh, dahsyat. Markah dia 76 markah. Dahsyat. Tempat kedua daripada Sabah, Jaim Atuh, 77 markah. 76, 77. Dia memang tokoh belia dekat Kota Belud dekat Sabah. Lepas tu dia sebut Johan, dia kata juara. Ustaz memang tak target lah. Saya diam, saya takut kalah. Saya tak cakap bukan tak target menang lah aku kan, tapi saya diam. Tapi masa dengan Johan, Jania, yang kawan-kawan ni semua dah usik dah. Kau lah ni, kau lah ni. Dia kan tu yang setelah lain. Dia dah gosok-gosok saya kata janganlah aku takut ni kan. Dengan 95 markah. Wow. Maka dia nobatkan saya sebagai juara masa tu. Tadi padahal tadi mau cakap paling tinggi 87. Sepatutnya. Tak, tadi 76, 77. Tak bukan. Ini bukan debat. Debat ini lain, pidato. ini pidato. Okey. Jadi saya dapat 95 markah. Masa tu hakimnya antaranya Datuk Dr. Masyitah, Datuk Nakhai. Masa tu yang orang bidang agama betul lah. Dahsyat tu. Jadi masa tu lah saya dapat duit RM5,000 dengan tiket umrah. Masalahnya duit tu lambat dapat. Yelah. Berapa bulan tu? Dia punya gebang 5,000 orang tu. Bila nak manja kau tak tahu aku duit tak dapat lagi ke tu kan. 90 hari dia punya cek besar tu. Bawa naik kereta api juga balik. Dengan tiket tu. Dengan cek tu, replika yang besar tu. Lepas 3-4 bulan baru dapat duit. Tapi cuma rezeki masa tu dapat tiket umrah tu. Tajaan TH Travel. Kampung Haji.